Okey, jom kita mulakan. Kenapa niat ni penting sangat kan? Mari kita fahami kuasa di sebaliknya. Inilah asasnya. Apa yang kita buat tu dinilai bukan dari luaran tapi dari niat dalam hati kita. Senang cerita, niat ni kenapa kita buat sesuatu. Ia pendorong senyap yang bagi makna pada tindakan kita. Macam akar pokok kan, kita tak nampak. Tapi dari situlah datangnya kekuatan untuk setiap amalan kita. Nampak tak kaitan dia? Akar elok, pokok pun subur. Macam itulah, niat yang baik akan hasilkan amalan bermakna. Bila niat kita ikhlas hanya kerana Tuhan, barulah amalan kita tu berbuah dengan ganjaran yang baik. Tapi, kalau niat kita dah lari, amalan kita pun jadi sia-sia, macam pokok yang tak menjadi. Jadi, apa pengajaran pentingnya? Ada 4 perkara utama yang boleh ubah cara kita beramal setiap hari. Macam mana nak amalkan? Senang je. Ada 3 langkah mudah untuk kita periksa balik niat kita. Inilah hijrah kecil kita. Rutin harian yang sama boleh bertukar jadi ibadah yang penuh makna. Nampak kan beza dia? Belajar, tolong mak ayah, buat baik, semuanya boleh jadi ibadah hanya dengan betulkan niat. Sebenarnya, ia tentang satu anjakan kecil dalam fikiran kita sebelum kita buat apa-apa pun. Jadi, sebelum bertindak, cuba berhenti sekejap. Tanya diri kita satu soalan mudah ni. Kalau jawapannya ya, percayalah amalan yang paling kecil pun boleh jadi sangat besar nilainya.